Ish. Kesian pokok ni. Mati dan layu. Pasti tidak disiram air. Kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Manusia tanpa iman akan jadi seperti pokok yang layu. Layunya pokok kerana tidak mendapatkan air. Begitu jugalah manusia, matinya hati kerana tiadanya iman. Oleh itu kawan-kawan, marilah sama-sama kita suburkan iman kita masing-masing. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Jaddidu imanakum." Yang bermaksud, perbaharuilah iman kamu. Riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Kawan-kawan sekalian, iman adalah anugerah Allah yang paling istimewa. Ia hanya diberikan kepada mereka yang terpilih. Justru itu, kita perlulah sentiasa bersyukur kerana dilahirkan dalam keluarga Islam. Jangan sesekali mensia-siakan nikmat Islam, nikmat yang amat besar ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, iman bukanlah sekadar pengakuan di bibir, tetapi ianya perlulah dipelihara di dalam hati dan dibuktikan dengan amal. Pernah satu ketika Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, katakan kepadaku suatu perkataan dalam Islam yang tidak perlu aku tanyakan kepada sesiapa pun melainkanmu." Maka baginda menjawab, "Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah." Riwayat Muslim. Kawan-kawan, lihatlah betapa pentingnya kita meneguhkan iman dan berpegang teguh kepada ajaran Islam. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, tahukah anda tentang iman tidak dapat diwarisi? Mesti pernah dengar kan? Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli. Ia tiada di tepian pantai. Mungkin kita pernah mendengar kata-kata seperti ini. Hara ayah je ustaz, tapi anaknya jahat. Hara anak je bersaban, tapi ya Allah, ibu pun tidak menutup aurat. Masyarakat sering menilai seseorang berdasarkan keluarga atau keturunan. Tetapi hakikatnya, iman bukanlah satu perkara yang boleh diwarisi. Kita lihat dalam sejarah Islam, bagaimana anak Nabi Nuh AS sendiri yang enggan menerima seruan ayahnya dan memilih untuk kufur. Oleh itu kawan-kawan, janganlah sesekali kita menghina seseorang hanya kerana keluarganya. Sebaliknya, sentiasalah memperbaiki diri dan berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar memberi taufik dan hidayah kepada mereka. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, betapa pentingnya kita meneguhkan iman dan berpegang teguh kepada ajaran Islam. Pasti semua tertanya kan, macam manalah nak menambahkan iman? Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, antara cara untuk menambahkan iman adalah yang pertama, iaitu menghadiri majlis ilmu. Dengan ilmu, kita dapat membezakan antara kebenaran dan kebatilan. Yang kedua, iaitu sentiasalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohonlah agar Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan iman kita dan menjauhkan kita daripada kesesatan. Pasti semua tertanyakan, macam manalah doa untuk menambahkan keimanan? Mari sini ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Yang bermaksud, ya Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku atas agamamu. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, mempertahankan iman bukanlah satu perkara yang mudah. Lihatlah bagaimana para sahabat Nabi Muhammad SAW yang berjuang demi agama. Antaranya adalah Bilal bin Rabah. Beliau ditarik ke padang pasir yang sangat panas. Diletakkan batu besar di dadanya. Dipukul dan dicambuk. Akan tetapi beliau tetap teguh dengan imannya. Dengan mengatakan, Ahad, Ahad, Ahad. Yang bermaksud, Yang Esa, Yang Esa, Yang Esa. Subhanallah, begitulah keteguhan iman yang patut kita contohi. Walaupun diuji, jangan sesekali berpaling daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bersyukur atas nikmat iman dan Islam. Jagalah hati kita sebaik mungkin.
Walaupun sukar, jangan sesekali, walaupun sukar seperti menggenggam bara api, biarpun perit, jangan sesekali dilepaskan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan iman kita dalam agamanya hingga akhir hayat. Saya akhiri dengan serangkap pantun. Pak Johan menjahit kopiah, kain beluru hitam pekat. Semoga hidup penuh barakah, salam hormat penuh semangat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.